Assalamualaikum Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Korang rindu aku tak? Tak? Kurang ajar. Ha! Nak makan bubur durian dengan roti? POV cara cicah bubur durian dengan roti. Makan serawa. Tapi roti tak mau masuk. Alah, macam mana ni? Ha, relax. Pertamanya, ambil pita pengukur. Lepas tu, ukur ni. Benda mudah tu. Kalau dah siap kena ukur-ukur, memang aku tak sedap hati dah. Ukur diameter cawan ni. Lepas tu, ukur roti. Bila ukur, make sure sama diameter dengan cawan tadi. Lepas tu buat garisan. Tapi sebelum tu korang kena make sure jangan salah ukur tau. Yang ni kena ada parents yang tolong tengok kan. Potong guna gunting. Hati-hati semua. Kemudian sediakan mangkuk dan tuangkan bubur ke dalam mangkuk. Kan dah ukur roti tadi tu, sama diameter dengan cawan. Yang kau pindahkan ke mangkuk, kenapa? Syupor lah mah. Ha, sekarang kita cicah roti dekat dalam bubur. Hihi, kan boleh? Tapi kenapa tak rasa bubur ni? Cecah, yang cecah. Makan. Bukan cecah. Makan. Memanglah tak rasa. Ada yang binasa kejap lagi. Alamak! Adalah yang rasa bubur durian dekat bawah. Kalau macam tu, ambil sudu. Lepas tu kita tuang bubur durian sedikit demi sedikit dekat atas roti ni. And sekarang, if roti tu dah basah kena bubur durian. Entahlah. Suka buat aku macam tu. Aku tanya ni. Suka buat aku macam tu.